Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan berbincangkan sebab mengapa guru ini perlu memahami peringkat identiti versus kekeliruan identiti dalam teori perkembangan psikososial Erikson untuk membantu murid ini membina konsep diri yang positif. Okey, peringkat ni berlaku di mana seorang remaja yang akan mencari jawapan kepada persoalan siapakah saya dan apakah tujuan saya dalam masyarakat. Alamak. Jika murid gagal membina identiti yang jelas, mereka akan mengalami kekeliruan identiti, rendah diri dan mudah terpengaruh dengan perkara negatif. Cikgu. Ya, Syamil. Cikgu, cantik tak lukisan saya ni? Cantik. Tapi kawan-kawan saya selalu cakap yang lukisan ni diorang kata macam tak ada masa depan. Tak apa, jangan risau. Minat awak melukis ni boleh bawa awak ke bidang seni dunia nanti. Minat awak ni sangat berharga untuk masa depan nanti. Okey? Baiklah, daripada lakonan tersebut, kita dapati bahawa guru yang memahami teori Erikson akan mengiktiraf minat murid supaya murid tersebut menjadi lebih yakin dan confident dengan diri mereka. Kenapa sedih ni? Cikgu, saya rasa saya ni tak pandai lah macam Afrika, Auni. Saya dah malas nak cuba. Dia macam tu kan. Setiap orang ada perbezaan, macam-macam kelebihan yang kita ada. Nanti kita cuba cari kelebihan kita ya. Janganlah kita sedih. Dengan kefahaman Erikson, guru dapat mengelakkan murid daripada terus keliru dan hilang keyakinan diri. Okey murid-murid sekalian, cikgu nak di antara kamu berikan 3 kata adjektif. Saya nak Syamil berikan 3 itu. Alamak. Mak cikgu, saya takutlah nak jawab. Saya risau salah cikgu. Tak apa, awak cuba, nanti saya cuba bantu sikit-sikit. Okey, baik. Saya cuba ya cikgu. So, yang pertama kalau warna merah kalau kata adjektif. Dari segi ketinggian, tinggi. Kalau dari segi bentuk bulat. Betul tak cikgu? Betul, bagus. Jawapan awak tepat, awak berani pun untuk menjawab soalan. Okey, terima kasih cikgu. Tepuk tangan. Baiklah, dengan aktiviti ini, murid dapat membina keyakinan diri dan juga potensi terhadap diri sendiri. Baiklah, kesimpulannya, guru perlulah memahami peringkat identiti versus kekeliruan identiti kerana pada fasa inilah murid perlu membina konsep kediri mereka sendiri. Dengan sokongan guru yang prihatin, murid dapat mengenal kekuatan diri, meningkatkan keyakinan dan mengelakkan kekeliruan identiti. Sebagai guru, tugas bukan sahaja mengajar tetapi untuk menolong murid untuk mengenali siapa diri mereka sebenar. Okey, baiklah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Bye. Meanwhile.